Kalau kau rasa protes di Iran biasa-biasa, sehingga 14 Januari dah 2,500 orang hilang nyawa. Sebab ekonomi jatuh, harga barang naik 1 Iranian rial bersamaan 0.00 USD. Harga makanan melambung. Ada sumber yang sebut berjuta-juta rakyat Iran turun ke jalan. Cuma masalahnya dekat sini, dunia tak ada akses terhadap apa yang berlaku. Iran tutup akses internet sejak 8 Januari lepas. Tekanan terhadap Iran pula jadi berlapis. US tiba-tiba naik kepala selepas pengambilalihan Venezuela. Dia urut nak serang Iran. Pecahan protes ni tak sekata. Ada yang minta Ayatollah Ali untuk turun. Ada yang minta protes hanya kerana ekonomi. Daripada meredakan protes, kerajaan Iran buat tindakan yang lagi drastik. Pasukan keselamatan ambil tindakan yang keras terhadap perusuh. Kerajaan juga menuduh Mossad, iaitu ejen IS yang menimbulkan kecauan ni. Kemudian daripada side Trump pula, dia cakap teruskan protes bantuan dalam perjalanan.